Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adli Zubair bin Misrul dari PDPP Perdana PAI 1 ambilan Oktober 2024 akan membentangkan mengenai analisis isu-isu semasa dari segi etika dan perundangan dalam bidang pendidikan. Video pembentangan ini dibuat bagi memenuhi tugasan daripada kursus EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan yang disyarahkan oleh pensyarah kami Dr. Masyirah binti Yahaya. Baik, kita pergi kepada bahagian pertama iaitu bahagian pengenalan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini terdapat beberapa kes yang serius yang melibatkan guru di Malaysia yang menggambarkan pelbagai salah laku dalam kalangan pendidik. Isu-isu yang dibincangkan dalam video ini berangkumi penyalahgunaan kuasa, iaitu rasuah, kecederaan fizikal dan juga kesalahan ambang seksual terhadap murid. Kesemua kes ini menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat mengenai integriti dan etika dalam profesion pendidikan, sekaligus menuntut tindakan yang tegas daripada pihak yang berwajib. Jadi dalam video ini, fokus utamanya adalah berkaitan dengan isu-isu semasa yang berkait dengan kes guru. Kemudian akan dibentangkan juga akta yang dikenakan terhadap guru-guru tersebut dan juga kesan yang dihadapi oleh guru-guru yang melakukan kesalahan itu, dan juga akan dibentangkan juga mengenai pengajaran ataupun iktibar yang perlu diambil daripada kes-kes tersebut. Baik, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu salah laku dalam profesion keguruan. Dalam konteks keguruan, salah laku merujuk kepada sebarang tindakan atau kelakuan yang melanggar kod etika, peraturan atau undang-undang yang ditetapkan bagi guru. Salah laku ini boleh dikategorikan kepada beberapa bentuk utama. Yang pertama, pelanggaran etika profesional. Yang bermaksud di sini adalah tindakan yang bertentangan dengan standard moral dan profesional keguruan. Contohnya seperti menjalin hubungan cinta dengan pelajar atau terlalu akrab sehingga melebihi batasan. Ataupun contoh yang lain, sering tidak hadir ke sekolah atau kelas tanpa alasan yang munasabah dan juga mengabaikan tanggungjawab pengajaran. Bentuk yang kedua pula ialah penyalahgunaan kuasa, iaitu penggunaan kedudukan atau autoriti untuk kepentingan peribadi. Contohnya seperti diskriminasi terhadap pelajar, seperti memberikan layanan tidak adil kepada mereka, ataupun memaksa pelajar untuk melakukan tugas peribadinya, yakni tugas cikgu tersebut, ataupun menggunakan dana atau sumber sekolah untuk kepentingan peribadi tanpa kebenaran yang sah. Bentuk yang ketiga pula ialah kesalahan jenayah yang mana melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Contohnya seperti keganasan fizikal atau seksual, yang mana guru melakukan serangan fizikal atau gangguan seksual terhadap pelajar, rakan sekerja ataupun individu lain di persekitaran sekolah. Contohnya seperti tukang cuci ataupun makcik kantin, macam tu. Okey. Ataupun contoh lain bagi kesalahan jenayah adalah terlibat dalam aktiviti penyelewengan wang seperti menggelapkan dana sekolah ataupun menerima rasuah, dan juga menggunakan atau mengedar bahan terlarang seperti dadah di kawasan sekolah atau semasa waktu kerja. Kita pergi pula pada bahagian Kod Etika Profesion Keguruan. Menurut Alis Putih tahun 2020, beliau menyatakan bahawa kod etika merupakan satu set prinsip dan garis panduan untuk memastikan profesionalisme keguruan. Ia juga menekankan tanggungjawab guru terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat, rakan sejawat dan juga profesion keguruan. Antara tujuan utama dan kepentingan kod etika ini adalah memastikan integriti profesion, yang mana ini untuk meningkatkan imej dan juga kredibiliti profesion keguruan serta menjamin bahawa guru bertindak selaras dengan nilai moral dan profesionalisme. Kedua, membina kepercayaan masyarakat, yang mana ia untuk memberikan keyakinan kepada ibu bapa dan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan juga menunjukkan bahawa kepentingan pelajar sentiasa menjadi keutamaan.
Dan ketiga adalah mengelakkan salah laku dan implikasi undang-undang. Ia juga untuk mengurangkan risiko guru dari terlibat dalam salah laku seperti penyalahgunaan kuasa dan juga ketidakadilan terhadap pelajar, serta memastikan guru memahami implikasi undang-undang sekiranya berlaku pelanggaran etika. Antara aspek utama dalam kod etika ini adalah memelihara kebajikan dan keselamatan pelajar. Kedua, menjaga kerahsiaan maklumat berkaitan pelajar dan sekolah. Ketiga, menunjukkan teladan yang baik dalam tingkah laku dan pertuturan. Dan keempat, bekerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Baik, kita bagi kepada topik yang utama dalam video ini, iaitu kes-kes salah laku guru di Malaysia yang berlaku antara tahun 2020 hingga 2025. Dalam video ini, saya hanya akan membentangkan 3 kes utama, iaitu kes gangguan seksual, kes kekerasan fizikal dan juga kes rasuah. Walau bagaimanapun, di sini saya ingatkan bahawa kita jangan terlalu fokus kepada siapa pesalah atau pelakunya, namun kita fokuskan kepada apa yang dilakukannya serta apa akibat yang dia dapat dan juga apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kes tersebut. Baiklah, kita pergi kepada kes yang pertama, iaitu kes gangguan seksual. Dengan tajuk akhbarnya, Amang Seksual, Hukuman Penjara 7 Tahun, Sebatan, Bekas Guru Pendidikan Jasmani Kekal. Kekal yang dimaksudkan di sini adalah kes tersebut telah pun dijatuhkan hukuman pada tahun 2022. Namun, disebabkan ketidakpuashatian oleh bekas guru tersebut, beliau memohon rayuan kepada Mahkamah Rayuan Putrajaya. Namun, pada tahun 2024, Mahkamah Rayuan Putrajaya memutuskan untuk mengekalkan hukuman tersebut. Di sini saya sediakan keratan akhbar dan juga pautan daripada Sinar Harian jika penonton ingin membaca akhbar tersebut. Boleh tekan link pada PDF yang disediakan. Di sini saya sediakan juga video akhbar tersebut. Seorang guru dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan 1 sebatan di Mahkamah Session Kuala Terengganu kerana melakukan seksual fizikal terhadap 2 anak muridnya 3 tahun lalu. Mahkamah membuat keputusan itu selepas tertuduh yang berusia 56 tahun didapati bersalah terhadap 3 pertuduhan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa berusia 8 tahun 6 bulan di sebuah sekolah di Dungun jam 10 pagi pada 15 April 2019. Tertuduh sekali lagi mengulangi kesalahan sama terhadap seorang lagi anak muridnya yang juga berusia 9 tahun di sekolah sama jam 10 pagi pada 15 dan 18 April 2019. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun bagi pertuduhan pertama, manakala 4 tahun dan 1 sebatan bagi pertuduhan kedua dan ketiga. Hukuman penjara berjalan secara berasingan bermula hari ini. Kita pergi kepada kronologi kes gangguan seksual. Kes ini bermula pada pertengahan April 2019 apabila Tuan Sembuk Tuan Putih, seorang guru pendidikan jasmani di sebuah sekolah di Felda Rasau, Dungun, Terengganu, didakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 2 pelajar perempuan berusia 9 tahun. Berdasarkan keterangan dalam perbicaraan, kejadian berlaku antara 15 hingga 18 April 2019 sekitar jam 10 pagi di 2 lokasi berasingan dalam kawasan sekolah, iaitu pertamanya di tepi meja guru dan keduanya di bilik rawatan sekolah. Ketika itu, tertuduh dikatakan telah menyentuh peha, punggung dan kemaluan kedua-dua mangsa menyebabkan mereka mengalami ketakutan dan trauma. Berikutan laporan yang dibuat, pihak berkuasa menjalankan siasatan dan kes ini dibawa ke Mahkamah Session Kuala Terengganu. Setelah proses perbicaraan berlangsung, mahkamah mendapati tertuduh bersalah atas 3 pertuduhan amang seksual fizikal dan menjatuhkan hukuman penjara serta 1 sebatan sebagai hukuman setimpal terhadap perbuatannya. Tertuduh kemudian mengemukakan rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu dengan harapan dapat mengurangkan hukuman. Namun, pada 1 November 2022, mahkamah mengekalkan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Session setelah meneliti bukti serta hujahan yang dikemukakan.
Dengan rasa tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, beliau sekali lagi mencuba nasib dengan membawa kes ini ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu Mahkamah Rayuan Putrajaya. Akhirnya, pada 28 Mac 2025, panel 3 hakim yang diketuai Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim membuat keputusan muktamad dengan menolak rayuan tertuduh. Mahkamah menegaskan bahawa sabitan serta hukuman penjara 7 tahun dan 1 sebatan yang dikenakan sebelum ini adalah wajar dan perlu dikekalkan bagi memastikan keadilan untuk mangsa. Baiklah, di sini kita boleh dapati bahawa akta yang dikenakan terhadap tertuduh adalah mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Seksyen 14A merangkumi kesalahan amang seksual fizikal, iaitu sebarang bentuk sentuhan tidak senonoh yang dilakukan tanpa persetujuan mangsa dan melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, mengikut Parlimen Malaysia 2017. Akta ini turut merangkumi kesalahan lain seperti Seksyen 15 menggunakan objek atau bahan tertentu untuk tujuan seksual terhadap kanak-kanak dan Seksyen 16 menggalakkan atau membenarkan kanak-kanak terlibat dalam aktiviti seksual. Baik, kita pergi pula pada kesan-kesan pelaku kesalahan. Antara kesan yang dihadapi oleh pelaku tersebut adalah yang pertama, dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun dan keduanya dikenakan 1 sebatan. Ketiga, pelaku tersebut berisiko dikenakan hukuman yang lebih berat jika terdapat rayuan yang dibuat olehnya lagi. Antara kesan tambahan yang dihadapi oleh pelaku tersebut adalah kehilangan profesion sebagai guru dan kedua, hilang hak untuk berkhidmat dalam sektor pendidikan atau apa-apa pekerjaan yang berkaitan dengan kanak-kanak. Antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kes ini, terutamanya kepada yang sedang menjadi guru, yang sedang mengajar murid ataupun yang akan menjadi guru seperti saya, insya-Allah, pengajaran yang kita boleh ambil adalah yang pertama, amanah sebagai pendidik. Guru harus memahami bahawa tugas mereka bukan sekadar mengajar, tetapi juga menjadi pelindung dan contoh teladan kepada pelajar. Sekiranya guru bersikap ataupun melakukan perkara yang positif, maka ianya secara tidak langsung dapat mendidik pelajar untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Contohnya seperti rajin, suka bekerjasama dalam aktiviti guru, maka pelajar pun akan turut berminat untuk menjadi seperti guru tersebut. Suka bekerja dalam kumpulan, suka aktif, tidak tidak melakukan hal sendiri sahaja. Okey, begitu juga sebaliknya. Sekiranya guru bersikap negatif, menjadi pemalas ataupun melakukan perkara yang negatif seperti dalam kes ini, ianya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pelajar-pelajar lain, terutamanya pelajar-pelajar lelaki, untuk melakukan dan bertindak sedemikian. Okey. Seterusnya, yang kedua adalah batas pergaulan dengan pelajar. Sebarang bentuk sentuhan yang tidak sesuai, tidak kira sama ada sentuhan yang sensitif ataupun tidak sensitif. Contoh sentuhan yang sensitif adalah seperti dalam kes ini, memegang peha, punggung dan juga kemaluan murid. Dan sentuhan yang tidak sensitif seperti berpegang tangan ataupun mencubit pipi, itu adalah dilarang sama sekali dan guru perlu mengekalkan profesionalisme dalam berinteraksi dengan murid. Mengenai sentuhan yang tidak sesuai ini bukanlah bermaksud seperti guru perempuan dengan murid perempuan yang macam berpeluk kan, sebab kerana ada juga sebahagian guru perempuan yang mempunyai murid kesayangannya, murid perempuan lah. Kadang bukan murid kesayangan pun, tapi macam murid yang memerlukan perhatian, maka ianya bolehlah bertindak sedemikian. Okey, sebab kadang ada juga murid yang daripada masalah peribadi, masalah keluarga kan, ianya tidak dapat dilepaskan di rumah, dia dilepaskan di sekolah. Jadi guru perempuan ataupun guru lelaki dengan murid lelaki bolehlah bertindak sedemikian asalkan tidak melampaui batas. Okey, itu adalah pertujuanlah, sentuhan yang bertujuan untuk memberikan sokongan dan juga dorongan.
Ada pun yang tiada sokongan dan tiada tujuan ataupun memang terang-terang tidak boleh, macam dalam kes inilah. Di sini pun saya nak share juga ada 2 kisah daripada pengalaman saya sendiri yang saya ingat sampai sekarang. Okay, yang pertama adalah waktu di sekolah menengah, di sekolah swasta. Okay, guru kami, rakan sekelas kami, rakan sebaya, bercinta dengan guru yang mengajar kelas kami. Di sini guru tersebut masih tidak bersuami. Kalau dalam istilah zaman sekarang ni single, masih tidak bersuami. Dan lelaki tersebut berusia 17 tahun dan guru perempuan tersebut berusia 24 tahun, masih muda. Dan kami dapat tahu mereka bercinta adalah disebabkan kami selalu nampak mereka saling berbual berduaan, dan kadang kami pun pernah terserempak dengan mereka berdua semasa sedang outing. Mereka berdua berjalan bersamalah di mall, di tempat pusat membeli belah. Adapun kisah yang kedua adalah mengenai di sebuah sekolah. Saya tidak sebutkan sekolah, saya tidak sebutkan nama, saya sebutkan apa yang dibuat oleh guru tersebut dengan murid. Okey, guru tersebut adalah guru perempuan juga, tetapi yang bezakannya guru ini adalah lebih tua, berumur 40 tahun dan sudah pun bersuami dan juga ada anak-anak. Okey, didapati bercinta dengan murid yang berumur 17 tahun. Lebih kurang sama macam kisah saya ni, cumanya bezanya inilah, guru perempuan yang waktu saya adalah 24 tahun dan yang ni adalah berumur 40 tahun. Okey, jadi guru tersebut mengaku sendiri, adakah rakan setugasnya, rakan sekerjanya ataupun guru yang lain lah, beliau mengaku sendiri bahawa dia bercinta dengan murid tersebut. Bayangkan, sudah berumur 40 tahun, sudah ada suami dan sudah ada anak, tapi turut terlibat dalam hal seperti ini. Jadi apa yang saya boleh dikatakan di sini adalah, tidak kira sama ada guru tersebut masih muda ataupun sudah tua, belum berkahwin ataupun sudah ada anak, ianya tidak mustahil akan terjadi percintaan antara guru dan juga murid. Jadi di sini saya ingatkan, termasuk diri saya sendiri, kerana saya pun takut pada masa akan datang jika saya terlibat sama. Na'udzubillah min zalik. Namun saya berharap untuk kepada kita semua agar belajar, ambil daripada iktibar daripada kes ini. Kita sebagai orang Islam terutamanya, ingatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada halal haram, dan ingatlah yang kita ni adalah guru untuk mendidik murid, bukannya untuk menjalinkan hubungan dengan murid. Moga-moga kita dijauhkan daripada perkara yang sebegini. Kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu isi yang ketiga, iaitu membina persekitaran yang selamat. Pentadbir sekolah perlu sentiasa memantau dan melaporkan sebarang kelakuan mencurigakan yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar. Daripada kisah yang sebutkan tadi pun, daripada kisah yang guru 40 tahun tadi pun, guru lain sudah pun membuat laporan mengenai perkara tersebut kepada pihak atasan seperti guru besar dan boleh sampai ke tahap PBD. Namun sebarang tindakan tidak diambil dan guru tersebut dengan murid tersebut masih bebaslah bercinta. Jadi apa yang saya harapkan untuk pentadbir sekolah, sentiasalah memantau, sentiasa ambil tahu, walaupun mungkin perkara ini nampak macam mudah, tapi sebenarnya ianya boleh memberi kesan yang berat terhadap sistem pendidikan kita. Jadi kita sebab lama-kelamaan jika perkara ini tidak dibanteras, maka tidak mustahil pada masa akan datang nanti perkara hubungan cinta antara murid dan guru ini akan menjadi normal. Jadi sebab itu pentadbir sekolah perlu juga memainkan peranan penting dalam perkara ini. Dan saya ingin tekankan semula, mungkin saya lari topik sedikit mengenai kes ini, tapi sebabkan kes ini pun ada terlibat bergangguan seksual. Dan dalam ini pun saya tekankan tentang batas pergaulan dengan pelajar, jadi saya kaitkan juga dengan kisah pengalaman yang saya adalah tentang perkara ini. Jadi kita akan pergi kepada bahagian seterusnya.
Baik, kita masuk kepada kes yang kedua, iaitu kes kekerasan fizikal dengan tajuk akhbarnya guru sekolah didenda sebanyak RM4,900 Malaysia disebabkan cederakan 4 pelajar dalam kelas. Di sini, seperti biasa, saya sediakan kelatan akhbar dan juga pautan akhbar daripada Buletin TV3. Jika penonton ingin membaca akhbar tersebut, boleh tekan link di PDF yang disediakan. Di sini saya sertakan juga video tentang akhbar tersebut. Ini bukan cara untuk mendisiplinkan pelajar. Kamu patut menjadi contoh kepada mereka tapi bukan dengan cara sebegini. Demikian nasihat Magistrat Suzana Mokhtar terhadap guru lelaki yang mengaku bersalah atas pertuduhan mendatangkan kecederaan ke atas 4 pelajar termasuk membaling kerusi, menarik rambut dan menyumbat gumpalan kertas ke dalam mulut. Muhammad Syafril Ahmad, 39 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Muar pada 7 Februari atas 4 pertuduhan. Membuat pengakuan itu sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM4,900 terhadapnya. Selain itu, mahkamah juga memerintahkan tertuduh dipenjara 13 bulan sekiranya gagal membayar kesemua denda dikenakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketiga, bapa kepada 4 anak itu didakwa dengan sengaja mencederakan 3 pelajarnya berusia 14 tahun dengan menampar muka dan membaling kerusi ke arah mangsa. Ketiga-tiga kejadian berlaku dalam kelas di sebuah sekolah menengah dalam daerah Muar pada jam 8.30 pagi 13 November tahun lalu. Bagi ketiga-tiga pertuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Untuk pertuduhan keempat, tertuduh didakwa melakukan kekerasan jenayah ke atas pelajar berusia 14 tahun dengan memukul belakang kepala, menarik rambut dan memasukkan gumpalan kertas ke dalam mulut. Perbuatan tertuduh berlaku di kelas berasingan pada 8.30 pagi 6 November tahun lalu dengan dia didakwa mengikut Seksyen 352 Kanun Kesesaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Amirah Aludin manakala tertuduh diwakili Nur Ain Sakinah Zakri daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK. Kita pergi kepada kronologi kes ini. Kes ini bermula pada 6 November 2024 apabila Muhammad Syafril Ahmad, seorang guru berusia 39 tahun di sebuah sekolah menengah di Muar, didakwa mencederakan seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun. Dalam kejadian yang berlaku sekitar jam 8.30 pagi, tertuduh dikatakan telah memukul belakang kepala mangsa, menarik rambutnya serta memasukkan gumpalan kertas yang digunting ke dalam mulutnya. Seminggu kemudian, pada 13 November 2024, sekitar waktu yang sama, tertuduh sekali lagi bertindak ganas terhadap 3 pelajar lain yang juga berusia 14 tahun. Kali ini, beliau didakwa menampar muka dan membaling kerusi ke arah mereka di dalam kawasan sekolah. Susulan insiden tersebut, pengetua sekolah segera memaklumkan perkara itu kepada ibu bapa mangsa. Bimbang akan keselamatan anak-anak mereka, ibu bapa mangsa kemudian membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Muar. Bertindak atas laporan yang diterima, pihak berkuasa menahan Muhammad Syafril Ahmad pada 14 November 2024 bagi membantu siasatan. Selepas siasatan dijalankan, kes ini dibawa ke mahkamah dan pada 7 Februari 2025, tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Muar atas 4 pertuduhan mencederakan pelajar. Beliau mengaku bersalah di hadapan Magistrat Suzana Mokhtar dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM4,900. Mahkamah turut menetapkan bahawa jika gagal membayar denda tersebut, tertuduh akan menjalani hukuman penjara selama 13 bulan bersamaan dengan 1 tahun 1 bulan. Akta yang dikenakan dalam kes ini adalah tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Seksyen 323, sesiapa yang dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada orang lain boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Antara akta lain yang boleh disabitkan ialah Seksyen 352. Sesiapa yang menggunakan kekerasan jenayah tanpa provokasi yang sah boleh dihukum penjara sehingga 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Kesan-kesan pada pelaku kesalahan. Yang pertama, tertuduh didenda sebanyak RM4,900 oleh mahkamah. Kedua,
berisiko akan dipenjara selama 13 bulan jika tertuduh gagal membayar denda tersebut. Antara kesan tambahan adalah tertuduh menghadapi implikasi profesional termasuk kemungkinan tindakan disiplin daripada pihak sekolah atau Kementerian Pendidikan Malaysia akan dikenakan. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kes ini, yang pertama, kawalan emosi. Guru perlu mengawal emosi dan tidak bertindak secara fizikal terhadap pelajar walau dalam apa situasi sekalipun, terutamanya situasi yang mencabar. Kedua, kaedah disiplin positif. Guru perlu mengamalkan pendekatan disiplin yang membina dan tidak melibatkan kekerasan fizikal atau mental. Ketiga, tanggungjawab profesional. Guru perlu memahami bahawa tindakan kekerasan boleh membawa akibat undang-undang dan menjejaskan reputasi profesion keguruan. Kita pergi pula pada kes yang ketiga, yang terakhir, iaitu kes rasuah. Dengan tajuk akhbar, rasuah, bekas guru besar dipenjara sehari dan denda RM10,000. Seperti biasa dan saya ulangi semula, di sini saya sediakan keratan akhbar dan juga pautan akhbar daripada Astro Awani, dan sesiapa yang ingin membacanya boleh tekan link pada dalam PDF yang disediakan. Kita pergi kepada kronologi kes rasuah ini. Kes ini bermula apabila Kamaluddin Sahlan, seorang bekas guru besar berusia 51 tahun, didakwa terlibat dalam amalan rasuah berkaitan projek penyelenggaraan dan naik taraf bangunan serta infrastruktur sekolah rendah agama di daerah Petaling dan Kuala Selangor antara Mei 2019 hingga 21 April 2021. Beliau didakwa meminta suapan sebanyak 11% daripada nilai projek sebagai dorongan bagi membantu seorang individu mendapatkan kerja-kerja tersebut. Selain itu, Kamaluddin juga mengaku menerima wang berjumlah RM164,800 melalui akaun bank miliknya daripada individu berkenaan untuk tujuan yang sama. Transaksi ini berlaku di dua lokasi, iaitu sebuah premis di Taman Seri Medan, Teluk Panglima Garang dan cawangan bank di Kota Kemuning, Seksyen 31 Shah Alam. Hasil siasatan membawa kes ini ke Mahkamah Session Shah Alam, di mana pada 9 Ogos 2023, beliau mengaku bersalah atas pertuduhan rasuah. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama sehari serta denda RM10,000 sebagai hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Akta yang dikenakan dalam kes ini adalah tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16A(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694, dan dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Seksyen 16A(A) menetapkan bahawa mana-mana individu yang secara rasuah meminta atau menerima suapan sebagai dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan tugas rasmi adalah melakukan kesalahan. Seksyen 24(1) pula memperuntukkan hukuman bagi kesalahan di bawah Seksyen 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23, iaitu penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesan-kesan pada pelaku kesalahan. Yang pertama, tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama sehari sahaja. Kedua, didenda RM10,000 dengan tambahan penjara 5 bulan jika gagal membayar denda tersebut. Dan ketiga, kehilangan pekerjaan dan pencen sebagai guru besar. Kesan tambahan adalah mahkamah memerintahkan wang berjumlah RM100,000 dalam akaun bank milik seorang lelaki berkaitan kes itu dilucut hakkan kepada kerajaan Malaysia. Antara pengajaran yang boleh diambil daripada kes rasuah ini, yang pertama, integriti dalam tugas. Guru harus menjalankan tugas dengan jujur dan berintegriti, menghindari sebarang bentuk rasuah yang boleh mencermarkan nama baik profesional pendidikan. Kedua, akibat undang-undang.
Terlibat dalam rasuah boleh membawa kepada tindakan undang-undang yang serius, termasuk hukuman penjara dan denda yang tinggi. Dan akhir sekali, kehilangan hak dan keistimewaan. Kesalahan rasuah boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan, pencen dan manfaat yang lain yang diperoleh sepanjang perkhidmatan. Secara keseluruhannya, kes-kes yang melibatkan guru ini menjadi peringatan keras bahawa tanggungjawab sebagai pendidik tidak terhad kepada penyampaian ilmu sahaja, tetapi juga melibatkan penjagaan serta perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan murid. Tindakan rasuah, keganasan dan salah laku seksual bukan sahaja mencemarkan nama baik profesyen pendidikan, malah memberi kesan negatif yang mendalam kepada mangsa dan institusi pendidikan. Oleh itu, penting bagi setiap pendidik untuk mengamalkan nilai integriti, profesionalisme dan etika dalam setiap aspek tugas mereka bagi memastikan suasana pembelajaran yang selamat dan kondusif untuk kesemua pihak. Di sini, saya sertakan juga rujukan untuk penonton. Dengan itu, sudah tamatlah pembentangan saya. Saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan dan segala kebaikan bolehlah diambil untuk tambah pengetahuan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.